Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay, so hari ni Coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak tengok harga dropship ataupun amount untuk kita top upkan ke dalam sistem kita. Berapa jumlah yang perlu kita top up. Okay, maksudnya ngam-ngam amount tu lah. Okay, so caranya adalah kita kena tahu dulu apakah item yang dia beli. Okay, so ini adalah item yang dia beli, Red Velvet Full Chocolate. Okay, satu JBB dan satu Red Velvet Full Nutella. Okay, jadi kita pergi ke, kalau Coach lah ini cara Coach pergi ke post. Kenapa pergi post? Sebab post ni adalah outlet utama. Outlet utama ni mesti ada semua barang. Okay, so pilih Petaling Jaya, terus type bunga belon. Okay, belon. Type belon ni untuk jabangan bunga belon. Tak kisah warna apa, sebab kita nak tahu harga. Lepas tu red velvet. Okay, so tekan red, tekan satu, tekan check out. Okay, tekan check out. Okay, ini adalah amount yang kita nak top up. Okay, RM85.90. Dan RM85.90 ni, RM85.90 ni korang tambah dengan 50 sen untuk kos top up. Okay, untuk kos top up. So total dia berapa? Total dia adalah RM85.90 tambah dengan 0.5 sama dengan RM86.40. Okay, so dia punya amount untuk korang top up adalah RM86.40. So terus pergi ke Sis Credit. Pergi ke Sis Credit, masukkan amount dekat sini, tekan top up. Kan, RM86.40 macam tu. Okay, so tekan top up macam tu. Okay, so itu saja. Kalau ada yang tak faham, tolong tanya leader masing-masing. Kalau korang direct Coach, korang tolong tanya Coach. Okay, so itu saja. Bye. Assalamualaikum.